Kalau ada leadership yang kurang efisien, dia memberi impak kepada keseluruhan. Seolah-olah seorang driver yang tak efisien drive-nya mengancam nyawa 40 orang. Sama ada rumah tangga, ketua keluarganya tak efisien. Kalau masyarakat, ketua masyarakat tak efisien. Kalau negara, ketua negara. Kalau universiti, dia ada universiti. Kalau hospital, ada hospital dan sebagainya. The point of leadership, dia mesti efisien, dilatih untuk menghasilkan output dan harmoni satu organisasi. Dan ramai orang ingat leadership kepimpinan adalah you are born with it. Engkau ni dilahirkan boleh memimpin, dilahirkan boleh bercakap. Engkau lah ke depan. Oh tidak. Leadership adalah satu kompetensi. Bila sebut kompetensi, ia boleh dilatih. Sama ada dari segi knowledge kau belajar, kau dapat macam ni cara nak lead. Lepas tu kau practice. Lepas tu kena membina karakter seorang leader. Ia boleh dilatih, dikembangkan dengan 3 pendekatan. Yang pertama kita panggil sebagai pembelajaran berstruktur, structured learning. Contohlah belajar matematik. Engkau darjah 6, takkan nak belajar kalkulus, mat. Leadership pun sama. Leadership yang kau perlukan level tu adalah darjah 6. Maka ambil silibus darjah 6, darab, bahagi dan sebagainya. Apabila kita sudah develop ke tahap seterusnya, kalkulus diperkenalkan. Bahasa mudah gitulah. Pembelajaran berstruktur ini, dia boleh disampaikan melalui kursus, bengkel dan latihan. Kita dapat gambaran. Leadership style macam mana? Ada 7 jenis, 8 jenis, 10 jenis. Okey. Gaya nak approach macam mana? Audien macam mana? Leadership style macam mana pula? Contoh. So, itu semua boleh dipelajari dalam kursus bengkel workshop tadi. Tak nak berstruktur sangat. Aku rimah kalau benda-benda macam ni. Okey. Ada cara kedua, iaitu anda pergi berguru, bertalaki, lutut bertemu lutut. Iaitu kita panggil sebagai mentorship. Kenapa seorang atlet nombor 1 dunia masih lagi memerlukan coach? Sebab coach akan nampak blind spot, angle yang anda tak nampak. So, mentorship adalah antara satu metod yang paling berkesan untuk develop kompetensi leadership ni. Dan cara ketiga, combine 1 dan 2 tadi adalah peluang untuk anda praktis. Kalau tengok YouTube 10 jam tak praktis, tak jadi. Tengok video motivasi tak beraksinya, tak jadi ke mana. Oleh itu, pembentukan seterusnya mesti melalui hands-on experience. Merasai, nak bercakap dengan orang atas, cakap dengan orang bawah, cakap dengan orang sama level, anda akan rasa macam dia nak lead semua orang tu. Oleh sebab itulah, AKAP ini diwujudkan. AKAP ni apa? Akademi Kepimpinan Pendidikan Tinggi. Diwujudkan untuk apa? Untuk melatih warga universiti dengan kompetensi leadership ni. Kompetensi kepimpinan. Kalau corporate kita panggil apa? Talent management, succession planning. Kita kena bina plan tu. Kita kena akui ada kecemerlangan yang perlu kita raikan dan kita sebut. Ranking universiti tu kau ingat naik automatik? Daripada naik 10 anak tangga, 20 anak tangga. Ingat automatik, mat. Tidak ada benda yang automatik yang menjadi. Tiba-tiba saya berjaya. Tiba-tiba saya straight A. Tiba-tiba ranking naik-naik. Tak ada. So, ada inspirasi. Kita nak naik ranking, nak bagi kualiti pendidikan, gini. Mesti ada kepala yang lead. Itulah kualiti kepimpinan dilahirkan oleh AKAP, dibina oleh AKAP. Kita perlukan teknologi baru, silibus baru, nak update ni ada AI sebagainya, diperkenalkan fakulti AI sebagainya. So, siapa yang nak mengemudi, nak perkenalkan, nak update silibus sebagainya, memperkenalkan kos-kos baru, subjek baru, kena revise ini itu, kalau bukan leadership berada di pihak universiti. Yang mengemas kini, yang pastikan industri nak A, kita kena adapt dengan A. Industri nak B, kita kena adapt dengan B. Sebab itulah kompetensi kepimpinan ini perlu dilatih, dibina dan diberi perhatian sebab yang nak lead institusi akademik pengajian ni tak boleh calang-calang orang. Dia mesti ada orang ada jiwa, dia ada background, dia ada kepimpinan.